Hai semua, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar pula mengenai susun atur secara proses. Jom kita teroka. Dalam susun atur secara proses, peralatan pekerja akan disusun mengikut fungsi yang sama dan bukan mengikut urutan pengeluaran. Dalam susun atur ini, akan wujudnya jabatan-jabatan yang mempunyai fungsi yang sama. Sebagai contoh, jabatan farmasi, jabatan X-ray dan lain-lain. Ciri-ciri susun atur proses yang pertama ialah pengelompokan beraskar fungsi di mana mesin dan pekerja dengan kekapan sama akan berada dalam satu bahagian. Sebagai contoh, jabatan farmasi akan menempatkan peralatan pemberitaan ubat dan pekerja yang mahir dalam ubat-ubatan. Ciri yang kedua, tahap fleksibiliti tinggi iaitu mudah membuat perubahan pada produk atau proses tanpa mengubah keseluruhan susun atur. Ciri yang ketiga pula ialah tenaga kerja mahir diperlukan kerana kerja yang dilakukan lebih kompleks dan pelbagai. Sebagai contoh, doktor perlu tahu ubatan yang sesuai untuk pelbagai jenis penyakit. Kepakaran dalam ilmu ubatan amat penting. Di sebelah merupakan contoh susun atur secara proses di dalam hospital. Beberapa jabatan ditubuhkan seperti farmasi, X-ray dan sebagainya. Setiap jabatan ini akan menempatkan peralatan dan pekerja yang mempunyai fungsi kerja yang sama atau hampir sama. Pesakit akan bergerak dari satu jabatan ke satu jabatan mengikut keperluan masing-masing dan laluan setiap pesakit tidak sama. Sekian sahaja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada soalan, sila type dalam ruang komen. Jumpa lagi. Bye!